Oh, saya tahu apa yang saya akan minta. Saya mahu kek dalam bentuk Barbie. Baiklah, itu terlalu mudah. 还选发在 orange pati yang di sini. Marcita rambutnya dan letak chair di atas kerusi. Mari ambil hati kami, letakkan dalam acuan. Sekarang mari isi acuan dengan jeli. Bagus. Sekarang sorry siya isi dispenser dengan jam strawberry siya. Diberi render separate dapur siya. Renejo sa ating pre-operate sekarang sorry kaya tuangkan jam di sini. Kaya tambah sedikit susu. Jam dan yung warna yung bit sangat-sangat baik. Mari kita keluarkan acuan dan lihat apa yang telah kita buat. Oh, betapa cantiknya kek jeli ini. Mari kita letakkan anak patung di dalamnya dan lihat jeli itu bergoyang sangat lucu. Oh, dari mana datangnya angin kuat ini? Kjarnfånen äkter pinanten express not free. Jag sampran receivet från vår dipatani. Apa yang Anda lakukan, Chef? Baiklah, ayo. Ibu sudah berakhir sekarang. Ini anak patung saya yang menakjubkan. Dan mari kita letakkannya dalam kek. Saya sebenarnya sudah memasangnya. Sekarang kita perlu letakkan banyak krim pada kek itu. Ya, bagus. Sekarang kita perlu meratakannya. Baiklah, saya women's spatula. Ay sayang, ang cake ni treat sa lad, alayat. May it's runo, kasi may mastics ang gulong kinu. Selepas tu, kita potong lebihan dan potong separuh dari satu sasi. Kemudian kita gulung semula dan kita buat corak yang cantik menggunakan lidi. Oh ya, ia menjadi sangat cantik. Tekeren bige bleji en zon te biadat where e kurcha wam nasir liele Barbie duyong itu. Wah, hebat dan terdapat zeda osorn tuin. Sa waktu kemudian kita letakkan mastik berwarna-warni dalam acuan. Keluarkan mereka dan inilah hiasan bertema laut. Sekarang, kita perlukan jali biru dan corak yang cantik. Azira sordet sudah sektor asal lekat kepada kek. Seberat. Oh wow, Chef. Baiklah, saya ada idea yang lebih baik. Picit lebih banyak krim putar. Anda tidak boleh mempunyai terlalu banyak daripadanya. Oh, Kevin, itu terlalu banyak. Semuanya terbang ke arah kita. Apa? Saya sedang adif Korea krim influencer bising dan disyawat. Saya ada gaun yang sempurna untuk Barbie ini. Ia kelihatan sama seperti dia. Apakah agak sporwan ikjawant? Emang menigasway di wood syrup tembikai saja kek ini unjes kawan yang sempurna untuk live. Tawadai wunat wajib utang labuji. Shar I Berster Tirintier. Liv, teruskan dan cuba. Ya, betul. Selamat menjamu selera, sayang. Wah, awak buat kek dengan cepat. Oh, anak patung yang cantik. Oh, saya perlu angkat, kan? Ia kelihatan seperti saya. Sangat cantik. Ada taburan kilauan di sini. Biar saya cuba. Nampak sedap dan rasanya lebih enak. Apa seterusnya? Oh, ia adalah kek jeli. Bagaimana Ifering super lucu. Saya tidak pernah makan apa-apa seperti ini sebelum ini. Sangat terang. Jeli ini sangat lembut. Saya suka. Apa seterusnya? Wah, Barbie duyung. Saya nak cuba sepotong.
Hah, apa itu? Karamel bagus. Mari cuba kek itu sendiri. Saya suka. Sangat sedap. Saya tak boleh pilih pemenang. Saya suka semua kek. Sebab itu saya rasa kamu semua menang. Saya suka semuanya. Dah, hooray! Kemenangan pertama adalah kemenangan bersama. Persahabatan telah menang. Sekarang saya mahu telur goreng. Saya belum sarapan lagi. Oh, ini adalah tugas kanak-kanak. Kami mengambil telur-telur itu. Wah, nenek, lihat. Ya, saya telah memutuskan bahawa saya perlukan telur yang paling segar, jumlah yang tepat. Terima kasih ayam. Rebus telur-telur itu. Mereka pasti sudah direbus sekarang dan panas. Oh, sekarang mereka sejuk. Kupas telur. Pisahkan putih telur dari kuning telur. Baiklah, Rus. Sekarang kita pilih pewarna yang paling cantik. Saya mahu biru. Itu hebat. Seterusnya kita pilih oranye, merah, dan hijau. 3, 2, sekarang kita celupkan putih telur dalam air. And then disebarkan. Potato sternkan and kem watarus diurus pinggan. Stir. Kem urutkan. Kuning tur. Kem yumakuritain pengisar. Tambah sedikit sos keju and campurkan semuanya bersama. Sempurna. Sekarang kita pindahkan campuran ke dalam bag pastry. Iris margarine ke dalam protein berwarna. Oh, nenek akan membakar kami. Ayo. Oh, betul. Oh, saya tertidur sekejap. Sudah tiba masanya untuk mengeluarkannya. Apa? Nasi ini sudah masak dengan sempurna sekarang. Kita letakkan di atas pinggan dan kita buat beruang daripada nasi ini. Bagus. Sekarang kita ambil telur dan pecahkan. Sempurna. Sekarang kita akan buat telur hancur. Kau lecunai dengan baik menggunakan penyepit ni. Baik, wow. Sekarang kita letakkan di atas beruang nasi kita seolah-olah ia adalah selimut dan tambah sedikit sos tomato. Syap. Itu sedap. Apa? Oh, tidak. Saya benar-benar terlupa tentang Liv. Saya akan fikirkan sesuatu sekarang. Semua Kinder Egg sudah habis. Oh, apa yang patut saya lakukan? Saya tahu. Oh, Maria, ambil 1 pack Pringles. Kemudian 1 telur. Setengah trudela balang. Campur ke semuanya. And tambah sausage. Begitu sahaja. Kita goncang dan panaskan sedikit. Dani, sudah siap. Sempurna. Sekarang masanya untuk beberapa sos dan siap. Liv akan menyukainya. Baiklah, mari. Selamat menjamu selera, Liv. Oh, you telah melakukan kerja yang hebat. Di mana saya patut mula? Telur berwarna. Mari kita coba. Oh, itu sedap. Dan apa ini? Beruang di bawah selimut telur. Oh, mari kita coba. Ia sangat sedap. Bagaimana dengan yang ini? Saya perlukan alat makan di sini. Biar saya potong. Wah, sangat kreatif. Mari coba. Sedap. Oh, apa itu? Kenapa ia terbakar di dalam? Saya bakar semuanya. Baiklah, jadi Kevin menang. Yeay, hooray. Saya tahu Liv akan suka. Saya yang terbaik. Sekarang saya mahu koktel. Saya perlukan minuman. Sudah senseng. Nasibik saya setia ada pada biasa tinggi untuk meja tembikar yang besar. Mari kita lihat apa di dalamnya. Wah, ia agak masak. Baiklah, sempurna. Sekarang mari kita potong menjadi segitiga. Sempurna. Letakkan di atas pinggan. Enda serai kita bagi semburan. Mari terbuka tembikai. Sempurna. Sekarang kita perut tembikai. Terus kena gilas.
shower cuma sedikit ais, banyak ais, dan tuangkan keluar sedikit air. Hias dengan oranye dan tembikai dan siap. Wah, Nenek. Nenek memang hebat. Oh, masih ada tembikai di sini. Boleh saya ambil sedikit? Terima kasih. Baiklah, mari kita coba. Aduh, gigi saya sakit dan tercabut. Nenek, apa yang patut saya buat? Kita akan betulkan, sayang. Ini, letakkan beberapa gula-gula getah di sini dan makanlah sedikit coklat. Oh, terima kasih Nenek. Sekarang lebih baik. Wah, sebenarnya saya ada idea. Mari letakkan gula-gula coklat di dalam pinggan. Kemudian tambah beberapa Oreo dan sedikit coklat juga. Saya suka. Sedikit ais krim. Dan sudah tentu, susu coklat. Awing single Adriel Kinchori Kids Surprise. Dan sekarang kita bikin milkshake. Baiklah, mari kita coba. Hei, dari mana datangnya itu? Oh, was still skirt swell, but it surges berries and milk juice, aus of orange. Tayong beri with sapranin just kapon gelas. Dahil ni, sekarang beri with sapanan just orange, lewakin step pedi sejuk baku. Yang sering sa sebulir si de strawberry. May shakes dalam goncang, ay goncang. Dengan si shaggy. Oh, yeah. Sige lagi. Oh, Chef, Anda sudah merokok. Berhenti. Oh, terima kasih. Saya agak terbawa-bawa. Sekarang tuangkan jus strawberry ke dalam gelas. Di sini, hias dengan sedikit pudina dan siap. Liv, coba. Baiklah, mari kita mulakan dengan gelas besar. Apa di dalamnya? Strawberry. Hebat, saya suka. Saya minum semuanya dan tidak perasan pun. Wow, apa ini? Lemonade tembikai. Hebat, malah oren pun sedap. Lazat. Apa seterusnya? Oh, ia kelihatan sangat pelik. Saya takkan cuba pun. Nenek menang. Wah, saya sangat gembira. Terima kasih, Liv. Adakah kamu dengar itu? Saya sangat teruja. Adakah anda suka video kami? Jika ya, tekan butang suka dan langgan saluran kami. Jumpa lagi.